syurga? Mereka jawab, kami dulu tidak semayang. Boleh Mahathir kata tak mesti jahat. Duduk dalam neraka saka dah jahat lagi. Tapi orang ikut perkataan dia. Nampak? Kerana dia boleh beri kemewahan kepada manusia. Ulama boleh beri apa? Basikal tak dewi. Faham? Ini masalah yang besar, masalah yang sepatut kita ambil kira. Jangan kita berasa tinggal solat itu benda ringan, benda biasa saja, tak ada apa-apalah, sikit je biasalah, ada semayang. Nampak? Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, man tarakas salata muta'ammida faqad kafara jihara atau kama qala. Barang siapa yang tinggal satu semayang dengan sengaja, maka telah kafir terang-terangan. Hadis inilah Imam Hanbali buat dalil orang tinggal satu solat murtad, keluar daripada agama Islam. Satu solat je. Nampak? Nabi tak kata tinggal solat sekalian umurnya. Solat yang satu. Ini hebat. Penjenayah besar tinggal solat. Nakhai pula boleh kata tak apa, boleh tinggal solat kalau nak mengharumkan nama negara kepala bapakmu. Faham? Boleh tinggal solat nak harum nama negara kerana berenang dengan orang lain, main bola, boleh tinggal juga. Nak menyesatkan orang yang lain. Inilah pemimpin-pemimpin akhir zaman. Wa in ata'tumuhum adallukum. Kalau kamu ikut mereka, mereka pasti menyesatkan kamu. Nabi tak kata yudillukum, Nabi kata adallukum dengan fi'il madhi, kalimatun dallat ala hadatsin madha, kalimah yang menunjukkan telah berlaku. Makna kamu pasti sesat kalau ikut pemimpin-pemimpin yang macam ini. Nampak? Tapi tu imam rebuk nak tiung tangan. Tu imam pun binawe juga. Boleh beri duit berebut je. Tu imam kepala haliang, batuk igat tu imam tu, bola guni selang lah tali air. Bukan tu imam sini lah. Nampak? Dia tu imam dah. Imam ni ketua orang, bawa orang dah. Tu imam boleh sokong tahu dah, pak kapur, pak belagi ayam, pak belamba motosikal, nak pak isak gang menerak terus. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada terpedaya dengan pemimpin-pemimpin yang sesat seperti ini. Orang bang panggil mari masjid, tak mau mari. Hayya 'alal falah, tak mau. Hak ni sekali dia panggil kita tu, hayya 'alal bola, habis. Nampak? Dan maghrib 17 orang, subuh 3 orang. 3 orang subuh. Tok imam, tok bilal, makmum seorang. Tok imam dah lah macam nak mampu, dah kok cetong. Faham? Hak gagah-gagah ni, bang, 17,000. Jangan main. Yahudi buat hari suti boleh. Sebab khabar tadi tunjuk cukup kepala ni. Bodoh ke lembu? Cukup kepala nak kita tengok final. Coteng muka. Macam anak beruk muka ni. Coteng terus tulis pula ni atas dahi. Faham? Kau bodoh kan nyudah dah hari dah. Coteng muka Allahu Rabbi. Hak Nabi kata ambillah wuduk, comel-comel, ghurran muhajjalin. Muka mereka ini yang ambil wuduk jadi bersih, ada nur, orang yang beriman, jadi cantik wajah, walaupun tak berapa comel, tapi kesan daripada air wuduk menjadi bercahaya. Tak mau ikut. Tak betul. Ikut bapak Dajjal ni, coteng muka, la ilaha illallah. Coteng muka dah, coteng. Bukan lawan malam ni. 2 hari nak lawan coteng dah. Tulang malam tu ada ratik, dia pergi berapak mau tahu mau. Ingat atu kubur. Dah muka coteng. Allahu Rabbi. Belum coteng wuduh dah muka. Coteng 3 kali wuduh. Inilah umat Melayu ikut habis Yahudi Nasara sampai terpedaya, sampai kita tengok sekarang ini umat Melayu, umat Islam masuk dalam hak Nabi kata ramai tapi tidak ada harga, macam buih selepas banjir. Tak boleh nak buat benda. Nampak? Tak
Pasal kata hak kaki bola dak balik rumah, hak dalam masjid pun dak reti lagi. Hak 5 waktu dah semayang dak reti lagi hukum syarak. Nampak? Hak kelek kitab dah nada tiap malam pun bengong lagi. Dak reti lagi itu nak khabar. Tapi tak apa dah saya mari. Allah Taala dak kata pandai dak pandai disuruh belajar. Nah, kalau pandai nak buat mana tak ada rezeki ni. Ulama ajak supaya mentaati Allah, supaya tinggal maksiat. Kerana maksiat ni derhaka kepada Allah. Orang yang derhaka kepada Allah sesat. Jadi ulama mengajak supaya manusia meninggalkan maksiat. Kenapa mereka orang tak mau ikut? Kerana fitrah jenis manusia ini memang dia berahi kepada benda yang dilarang oleh Allah. Dia sama macam budak-budak. Mak dia datang lapang dalam rumah kat lapang, dia tak mau main. Dapur kat boleh berlari, tak mau main. Dia nak main bira tangga, nak mesti noneng macam orang main. Faham? Dia main kat bahaya-bahaya. Kita gitu kok. Nampak? Hak boleh berlambak, tak mau. Nak hak ulama larang, hak hadis larang, hak Allah Ta'ala murka, hak tu nak buat. Ini jenis manusia yang tidak kenal Tuhan dia sendiri. Tak tahu benda makna sebagai seorang hamba. Untuk membalas budi Allah yang telah mengada mewujudkan kita daripada tadak kepada ada, mengkurniakan pula nikmat iman dan Islam, tidak pandai harga. Kita tarik balik ya, mati sesak, mati sesak, mati sesak. Kakang sekor tang li lori mapuh ke. Kakang sekor beruling dalam lokang isak gang. Mapuh gitu ke? Faham? Macam katok yang panggil mati katok. Tak ada harga. Tak ada harga tu. Baik jadi kambing 25 riyal sekilo. Ni siapa nak beli mayat penagih dada? Ada orang nak beli? Nak buat berjadah apa? Ini akhir zaman. Nama Islam Melaka. Ulama ajak supaya tinggalkan maksiat. Juhala, bapak jahil, kaki-kaki penyesat, anjur benda-benda maksiat supaya manusia lupa daripada Allah. Zina terang-terangan. Nampak? Wala taqrabu zina innahu kana fahyatan wa sa'a sabila. Berapa kali nak baca ayat? Jangan kamu hampiri zina. Zina ini adalah perkara yang keji, jalan yang jahat, yang tidak baik. Hak tu yang orang nak. Manusia memang Allah Ta'ala cipta, dia nak kepada pasangan dia. Kerana itulah disyariatkan nikah dengan jalan halal. Tak, tanpa nikah dengan jalan zina. Maksud sama je. Jalan tu, kalau zina, sa'a sabila, jalan yang tidak baik. Sekarang zina terang-terangan. Dulu Kuala Lumpur, sekarang Kuala Terengganu, di Sekayu, belakang lapangan terbang, Patah Batu Buruk, Patah Merang, boleh tengok. Pergi malam-malam nak tengok, bawa teropong malam, nampak, boleh tengok. Umat zina sekarang ni. Sekarang anak orang dulu, kaki anak kita pula. Ni anak orang dulu, anak orang, anak kita. Cucu orang, cucu kita. Anak kita pun buat balik tubik baby sekor. Natu tak ada. Cucu boleh. Nak bodoh aneh muka. Baru susah kita. Inilah zina terang-terangan berlaku sekarang, terang-terang boleh tengok, boleh pilih. Allahu Rabbi, macam-macam ada. Anak haram saja 70,000. Sampai tahun 2003 je 70,000 anak haram.